Right, so features ni dia sangat-sangat penting, especially kalau kita punya design tu macam orang design pro kan, banyak elemen-elemen ni kan. So the first one is actually grouping. Macam mana nak groupkan dia? Kita boleh guna mouse kita untuk select this one, kedua-duanya, and then kita right click and then kita group. Okay, so dia akan jadi satu. Okay, locking pula macam mana? Locking ni yang kunci mangga ni. Kunci mangga kan? Right? So bila kita lock, dia tak boleh gerak dah. Next one, page nombor 8. Okay, kalau saya minta tuan-tuan dan puan untuk susun bulatan ni jadi sebaris yang lurus, macam mana nak buat? Kita belajar dari sekarang. Macam mana? Kita bagi page nombor 9 pula. Copy style. Copy style ni untuk apa? Okay, contohnya kita nak tukar semua colour pink kan. So kita klik yang second ni, and then mana satu pink ni. So payah kan. So kita klik yang ni, kita copy style dia, kita paste dekat sini. Macam print. Copy. So kita main klik je. Dia not only in colours, tapi contohnya saya tambah teks lagi kan. Saya tekan T. So your paragraph text ni kali hitam kan. What if kalau saya nak tukar size dia sama dengan copy style ni, dan warna dia pun sama dengan ni, dan font dia pun sama macam ni. So klik pada copy style. Okay, klik pada copy style ni, klik pada yang brush tu. Okay, lepas tu bawa dia ke sini, dia akan bertukar. So masa dia tuan-tuan dan puan dah tak perlu contoh macam ni kan, and then nak cari apa font ni kan. So kena scroll. Klik dulu, copy dahulu dekat copy style. Bila kita klik, dia akan bertukar jadi gelap kan. So baru kita bawa dia. Ini copy style juga. Okay, tapi ni copy style yang level dewa punya. Alright. So contoh macam ni kan, kita nak tukar ni jadi macam ni. Boleh ke tak boleh? Boleh. Macam mana tu? Tak tahu. AI. Kalau kita klik yang ni, AI betul. So sekarang ni Canva baru saja release yang dipanggil sebagai Magic Copy Style. Yang ni. So Magic, kalau yang copy style tadi dia tak ada bintang kan, ni ada bintang ni. So AI tu dia akan copy. So maksud dia kalau kita nak buat colouring book untuk kita punya anak lepas ni, kita ambil dekat Google, kita copy style terus siap colouring book. So muka kita pun boleh colouring book lepas ni. Page nombor 11. Okay, saya bagi masa tuan-tuan dan puan 2 minit untuk cari love dekat sini. Bukan di page sebelah tadi dekat page 11 ni. Apa? Love. Where is the love? Dapat ke tak dapat tu belakang kira. Cumanya dia ada 2 option dekat sini. Dapat dengan cara macam ni ke? Ya betul. Habis sudah punya. Ataupun cara yang profesional. Macam mana? Alright. So okay, just imagine kan kalau kita design slide kita dan kita banyak buat masking banyak elemen dekat bawah tu kan. Right? So takkanlah just because kita nak munculkan love tu dekat depan, kita rosakkan semua design. Contoh, contoh analogi dia, kalau kita buat rumah, satu je kita nak ubah. Takkan kita nak runtuhkan semua rumah? Tak kan? So dalam design, dia ada satu fungsi yang dipanggil sebagai position and layer. Kita nak munculkan love saja ni. So klik pada position, pergi dekat layer, scroll dekat bawah, kita drag saja.
Sekarang kita nak cari daun. Daun pula. Senang. Okay. Kalau nak cari love tadi 2 minit, yang ni saya bagi 1 minit. Alright. Daun dia ada dekat mana? Dekat tengah-tengah ni So kita tukar jadi kuning. And then kita belajar tools dekat sini. Kita discover tools dekat sini yang dipanggil sebagai transparency. Right. Okay, kalau kita tulis 60, kita akan jumpa daun.